tajuk lagu tu jahat. Tajuk lagu tu jahat. Tapi Wani nyanyi baik aja. Saya cubalah untuk menerapkan rasa-rasa jahat dalam, taklah basically jahat tu dia punya tajuk lagu dan perbuatan jahat itu sendiri kepada pasangan dia tu, kepada pasangan dia ini. Sebab pasangan dia itu manipulatif. Suka gaslighting. Narsistik. Macam selalu kan kena. Narsisis tak ada ubat tak? Tak ada. Narsisis tak ada ubat. Tak ada. Okey. Ada ubat gegat, makan meninggal. Allah. Bin. Okey, dengan cerita Wai ni menangis bila buat rakaman lagu ni. Allah, terkesan Macam tu. Bila habis je kita record and then kita playback balik, dengar balik. Macam okay, dia banyak faktor lah sebenarnya. And then ini adalah pertama kali juga Wani membawakan lagu ballad yang orang kata tu dia punya mood galau. And then melody yang baru untuk Wani kan. So bila Wani dengar balik, of course melody dia dan juga lirik dia sangat terkesan. Dan lagi satu for myself juga, Wani rasa macam bolehlah nyanyi lagu ni. And saya dah ada satu lagi orang kata tu genre yang kita dah ada lah dalam kita punya koleksi kan. Alhamdulillah. Wani Hasrita kot. Saya Alhamdulillah. Tahniah. Awak boleh. Yelah, I can do this. You can do it. Bintang popular lah. Lagu yang dicipta oleh komposer daripada seberang Ya betul. Audrey Diwangga, David Alessandro dan juga Andre Litz and betul-betul seberang lah nama dia. Nak sebut pun susah tu. Tapi tahu tak dia orang ni sebenarnya pencipta, komposer untuk lagu yang tu. Ya, yang itu. Nyanyi sikit. Lihat cicak di dinding. Macam tu lah. Ya, betul. Tapi dia banyak lah lagu-lagu popular yang dia yang janganlah macam tu. Kita cover lah. Kau lupa kan? Tertawan hati. Ya, macam mana chorus dia? Tak mahu kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tempatku bersandar? Tahu kan lagu tu? Cakaplah lagu tu, semua orang tahu. So dia adalah komposer lagu itu. Jadi saya sebenarnya rasa bertuah lah dapat lagu jahat ni daripada mereka. Dan of course cara bekerja pun sangat-sangat orang kata tu dapat gain pengalaman. Sebenarnya sama je. Dekat Jakarta? Proses dia sama. Proses nak record lagu tu sama basically. Cumanya environment lah berbeza. Environment pun lain lah. Dan diorang pun ada banyak pengalaman kan bekerja dengan penyanyi-penyanyi daripada seberang. Sama. Cumanya diorang punya orang kata tu air lagu diorang, cara diorang lenggokkan lagu tu berbeza. Beda sedikit. Beda dikit dong. Tapi ni bukan yang terakhir lah nak bekerja sama dengan diorang. Akan datang ada lagi ke? Mungkin lepas ni duet dengan Hawa dan Abang. Jangan. Okey, tajuk lagu video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.